Oke. Halo guys, assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan saya Rizal. Oke, hari ini saya nak tunjuk cara buat ayam kunyit untuk kita berniaga. Oke, ini resepi untuk berniaga tau. Kalau korang ikut je lah. Kalau tak nak ikut pun tak ada masalah. Alright. First kita kena ada ayam. Ayam ni ayam dada, ayam isi yang kita dah potong. Oke, kemudian sayur kat sini. Macam biasa ada carrot, bawang holland, bunga kubis, cili. Oke. Bawang putih, kemudian kita cincang ayam ni, bawang putih ni. Kemudian kita masuk dalam, tepung jagung. Tepung jagung ni untuk bagi dia crispy tau. Tepung jagung. Kemudian cili bo, kemudian aji sikit, kicap sotong. Oke, kemudian kita bagi sedikit pewarna kuning. Ini pewarna kuning tujuannya untuk bagi dia warna dia lah, bagi terang warna dia. Oke, kemudian tu kita gaul. Kita gaul guna tangan tangan kita dah basuh. Kita gaul sehingga dia sebati tau. Bila ayam kita dah tercampur macam ini, baru kita masukkan serbuk kunyit. Serbuk kunyit ni jangan banyak sangat tau, sedang-sedang je. Kemudian kita gaul balik. Macam ni cara dia. Ini memang sedap punya tau. Kalau korang tak percaya, korang boleh cuba kat rumah. Saya share resepi ni tak ada tipu-tipu punya. Memang real betul. Betul-betul real punya. Tak ada skip-skip Ini kelas, betul-betul kelas saya bagi ilmu. Korang dah boleh buka kedai. Kalau siapa-siapa yang dah follow saya dah lama, mesti dah boleh buka kedai tom yum lah. Macam-macam resepi saya share. Oke, setelah kita gaul, dia akan jadi macam ni. Kemudian kita tunggu, diamkan dia lebih kurang 5 minit sebelum kita nak goreng. Bagi dia meresap dalam ayam tu bumbu-bumbu itu semua. Sekarang kita mula nak masak. Kita panaskan minyak. Oke, kita tunggu minyak kita panas. Setelah minyak kita panas, kita kecilkan api. Baru kita masukkan ayam kunyit yang kita dah perap selama 5 minit. Kita goreng sehingga dia garing. Kalau suka garing, goreng lama sikit sampai dia garing. Kalau tak suka garing, jangan terlalu lama sangat. Oke, kita biarkan sekejap. Untuk sayur dia, bawang putih, kita masukkan sini bekas kunyit kita tadi. Kemudian cili merah, ni. Kemudian kita masukkan sayur sekali. Bagi sayur tu ada rasa sikit dengan bekas kunyit, ayam kunyit kita tadi. Kemudian kita gaul sekejap. Oke, kita tunggu ayam kita masak, nanti baru kita masukkan sayur dia. Bila ayam kita macam dia nak garing tu, tengok. Warna dia cantik guys. Ini makan dengan nasi putih je, sambal bacem dah cukup dah. Oke, bila macam itu baru kita masukkan sayur. Oke, sayur yang kita dah ni tadi, kita sediakan tadi, masuk dalam. Dia punya bawang putih tu bau sedap tau, bau wangi-wangi dia. Kita gaul sekejap bagi sayur tu layu-layu masak. Tengok simple je masak dia. Boleh sangat korang kat rumah tu, boleh sangat masak ayam kunyit macam ni. Tak payah datang kedai lah, masak kat rumah jimat. Tengok. Kalau nak makan siakap baru datang sini. Nak ayam kunyit buat kat rumah aje. Oke, bila ada layu-layu macam gitu sayur, kita tutup api. Korang tengok. Minyak dia kena banyak tau. Kita bukan banyak makan minyak, nanti kita tapis juga ayam tu. Nanti korang komen pula minyak banyak. Oke, cut.
Guys, mudah sangat. Kemudian kita toskan minyak dia. Sebelum kita hidang tuh kita biarkan dulu dia turun minyak dia. Kita hidang minyak Oke guys, inilah dia ayam kunyit, simple, memang sedap. Korang kena cuba dekat rumah ya. Oke, cuba kat rumah, memang simple. Oke, selamat mencuba. Macam biasa, jangan lupa follow, like, komen, subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.